Tak lama lagi nampak gayanya harga karaoke pun dah naik kan. Jadi susahlah nak karaoke ramai-ramai, nak kena jimat duit. Jadi apa kata anda standby je speaker Sonic Gear ni, power dan portable. Pertama sekali kita ada K200. Yang ini dia kecil je tapi bunyi dia cukup untuk bilik atau ruang tamu dekat rumah anda. Dia ada satu mic kat sini, kemudian dia ada lampu RGB pelik-pelik untuk vibe anda menyanyi. Bunyi vokal dia pun jenis kat sini dan anda boleh test pelbagai jenis sound yang boleh diubah-ubah seperti Ini Magic Voice 1. Ini pula Magic Voice 2. Ini Magic Voice 2. Atau mungkin anda ada buat majlis ke apa kan, 2 mic dan juga satu persekitaran yang luas, mungkin dalam dewan ke apa ke. Anda boleh ambil K600 ni. Dia datang dengan dual mic, Bluetooth 5.3 dan juga 36 watt total power dia. Memang cukup kuat untuk anda yang berada dekat dewan kecil ataupun yang cikgu-cikgu nak guna dalam bilik darjah. Bagus apa. Untuk bateri tak perlu risau sangat. K200 ni boleh tahan 10 jam tapi yang besar ni boleh tahan 6 jam dengan mic dia, yang mana Bluetooth range dia sekitar 10 meter. Jadi kalau cikgu-cikgu nak buat program kat bilik ke, kat dewan ke, speaker mungkin ada maintenance ke apa, boleh pakai yang ini. Jadi anda rasa function tak speaker Sonic Gear ni kan? Komen dekat bahagian bawah.